Okey, baik, kita nak bawakan bingkisan dari Kelantan pula untuk waktu ini bersama dengan Majidah Ismail bercakap tentang program CSR YBR terus aktif bantu golongan kurang berkemampuan. Jom terus kita ke Cerita Pagi Kelantan. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri berlintas langsung pagi ini dari Pusat Latihan Daerah Pejabat Pendidikan Daerah Pasir Putih bagi majlis penyampaian bantuan persekolahan kepada pelajar di seluruh Kelantan. Dan bersama saya pada pagi ini ialah Pegawai Eksekutif Yayasan Merayat iaitu Encik Saiful Riza Abdul Ghani. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat? Alhamdulillah. Jadi Tuan, sedar tak sedar kita dah 15 hari berpuasa ya? Alhamdulillah, dan itu bermakna kita pun dah tak banyak lagi baki yang harus kita manfaat sebaik mungkin. Dan bulan puasa juga bukan satu alasan untuk kita berehat, tapi untuk kita terus melakukan program-program, khususnya program-program yang memberi manfaat kepada masyarakat seperti program pada hari ini. Jadi hari ini, apakah program hari ini melibatkan berapa ramai? Hari ini Yayasan Merayat bersama dengan Persatuan Insani, Insan Istimewa OKU di Kelantan ini yang kita telah bantu 63 buah keluarga anak-anak OKU dari segi bantuan persekolahan kepada mereka, dan kita telah memperuntukkan RM6,300 kepada mereka. Dan YBR lah singkatannya kepada Yayasan Merayat ya. Jadi untuk perbelanjaan keseluruhan yang telah dibelanjakan oleh pihak YBR tahun lepas. Untuk tahun kewangan 2024, Yayasan Merayat telah memperuntukkan sebanyak RM41 juta untuk program-program. Kita ada dua program teras, iaitu program pembiayaan pendidikan boleh ubah, dan keduanya program pembangunan pendidikan. Untuk program pembiayaan pendidikan boleh ubah, kita telah memperuntukkan sebanyak RM18 juta tahun lepas, yang mana Yayasan Merayat memberi penajaan pendidikan kepada anak-anak daripada seluruh negara yang mendapat tawaran ke IPTA untuk khusus ijazah sarjana muda. Dan untuk program pembangunan pendidikan, kita telah memperuntukkan sebanyak RM23 juta pada tahun 2024, yang mana antaranya kita telah buat selain daripada program bantuan persekolahan ini, kita ada program tuition rakyat, yang mana sejak tahun lepas kita telah mensasarkan sekolah-sekolah daif di seluruh Malaysia, yang mana senarai ini kita dapatkan daripada Jabatan Pendidikan Negeri setiap negeri. Dan juga kita ada program menjawab SPM, Seminar Didik Rakyat. Kita ada juga program bantuan awal pendidikan, yang mana kita bekerjasama dengan setiap IPTA seluruh Malaysia. Kita bagi bantuan kepada pelajar-pelajar B40 yang masuk ke semester 1 di IPTA. Pada tahun ini kita memperuntukkan sebanyak RM20 juta untuk pembiayaan pendidikan boleh ubah, dan kita peruntukkan sebanyak RM20 juta lagi untuk program-program pembangunan pendidikan ini. Selain itu, apakah lagi inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh YBR sehingga kini dan mungkin ada penambahbaikan untuk tahun-tahun akan datang? InsyaAllah kita telah mula melihat ke arah golongan-golongan yang memerlukan perhatian khusus. Kita telah mula membuat pelbagai program untuk golongan autism, anak-anak autism, anak-anak yang OKU, dan kita juga telah meningkatkan lagi jumlah program pembangunan pendidikan kita dengan anak-anak orang asal di seluruh Malaysia. Dan selain daripada itu, kita juga telah mula mengadakan program-program pemerkasaan bahasa, program 3M untuk anak-anak yang menghadapi kesukaran untuk membaca, menulis dan mengira. Kerana Yayasan Merayat ni, filosofi kita, falsafah kita adalah kita ingin menjadi yayasan utama yang menoktahkan kemiskinan melalui pendidikan. Jadi harapan Encik Saiful lah kepada ibu bapa dan juga golongan yang dibantu ni untuk memanfaatkan sebaik mungkin pertolongan ataupun bantuan kebajikan yang disalur kepada mereka. Harapan daripada Yayasan Merayat adalah ibu bapa agar terus memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan official di peringkat yang setinggi mungkin lah.
dan jangan putus asa. InsyaAllah Yayasan Bank Rakyat ada. Yayasan Bank Rakyat prihatin untuk terus membantu ibu-ibu bapa yang komited untuk membesarkan anak-anak mereka dan memastikan anak-anak mereka mendapat pendidikan yang sebaik mungkin. Baiklah, itu saja antara gambaran yang saya bawakan untuk cerita pagi dari Pasir Putih kali ini. Untuk itu, kita kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri. Silakan.